Hai, kami kerja sebagai seorang production team. Tapi ramai kenal kita macam sebagai influencer, YouTuber. Alhamdulillah lah, kita semua berterima kasih atas korang punya sokongan. Kerja kita ni as a production team, kita memang tak ada timing lah. Kadang-kadang kita kerja pagi, kadang-kadang kita kerja malam, kadang-kadang shoot malam, kadang-kadang edit malam. Memang tak ada fix schedule lah. Fi, makanan dah order ke belum ah? Dah order dah. Boleh check tak dari berapa lama? Sekejap ni letak dah nak sampai juga ni. Nice. Orang recommend Syafi tunggu kat luar lah. Takut orang sesat ke apa nanti. Betul juga kat sini rider selalu sesat. Okay, kau okey kan seseorang? Mestilah okey. Asal tak okey. Okay, mari wait downstairs. Mana pula makanan aku ni? Ni order. Abang ni kot. Okay abang. Hai. Order number 35, betul? Betul. Thank you Sekejap. Abang ni YouTuber kan? Hai. Nice to meet you. Wah, abang. Saya satu keluarga selalu tengok video abang tau. Juga. Kita minat video-video abang. Thank you so much. Stand up, say thanks Tak sangka jumpa abang. Abang boleh ambil selfie tak? Boleh lah, boleh. Boleh. Nervous. Apa pelan? Okay, 1, 2, 3. Wah, Alright, thank you, dapat thank you. jumpa. Bro, you wait here kejap I got something for you. Tunggu. Ni balik bilang ayah. Dah confirm pekik ni. Wah, tak sangka jumpa dia. Kita memang happy lah kadang-kadang bila orang hantar makan, orang kenal kita. We are happy yang orang kenal kita punya kerja. So usually kita memang bagi orang macam kita punya stiker, kita punya merchandise semua. Kadang-kadang kita pun bawa orang masuk untuk macam tunjuk office tour lah. Terus terang bukan apalah, saya just appreciate orang yang support kita. Itu sebab bila saya jumpa orang yang kenal saya rasa kalau ke office ni boleh datang untuk tengok, I think diorang pun happy kan nampak kita semua. Itu sebab saya selalu jemput orang masuk office kadang-kadang. Saya bawa diorang masuk pun bukan apalah, nak tunjuk diorang macam what it feels like to be behind the scenes. Kata-kata orang, jodoh tak ke mana. Kebetulan pula sama orang yang hantar makanan kita. Saya ingatlah memang orang ni, he started off as a peminat, as a fan. Lama ke lama orang dia memang boleh tahan gerik lah. So kita pun start to become friends lah. Tapi makin lama dia dah jadi terlalu selesa. Terus terang dia dah start to become a distraction for us lah. Kita nak kerja pun tak boleh fokus, dia asyik ajak berbual, tunjuk video-video kat phone dia. Lama-lama kita perasan dia buat office ni macam rumah dia sendiri pula. Dia baring, dia tidur. Kita sendiri tak pernah tidur kat office. Sebab we have to push the timeline ni, kita banyak sangat barang kita buat. Apa dia buat tu? Banyak sedap Kan? Macam rumah sendiri dia buat. Korang, sini banyak space ni kan. Apa kata korang taruh satu table kat sini, lepas tu taruh monitor, aku boleh start gaming kat sini. Okey kan? Banyak cantik pun dia. Kan? Siapa dah jadi Nabi? Dia kan lain game kat sini. Kau email lah. Terus terang kita dah perhatikan dia dalam 2-3 bulan. Yang masa dia datang sini kan, habis dia buat macam rumah sendiri. Kita pun dah mula tak rasa selesa tau bila kat office ni. Kadang-kadang dia datang tak dijemput. Dengan kita pula ada exchange number. Kadang-kadang dia macam kontak-kontak, dia tanya ada dalam office ke tak sebab dia nak lepak. Jadi dah lama dah rasa macam dah start to become like intruding our space, you know. Sebab kita yelah kat office ni kita bekerja kan, kita bukan nak duduk sini lepak-lepak. Wan, tanya kau honestly kau comfortable tak bila dia ada kat sini? Terus terang dah start tak selesa kan. Kau rasa kau pergi tegur dia? Proses buat time lah. Okay.
Man, angkat dulu. Duduk. Kau penat, Man? Wah. Oh, kalau kau penat, kenapa kau tak balik je? Biar kat rumah. Buat apa nak balik? Kan ada sofa kat sini. Ni, aku dengan Wan dah nak balik tau. Oh, lama lagi lah? Kita plan lepas ni nak solat isyak kejap. Lepas tu kita balik lah. Oh. Asal? Kau nak join ke? Fi, aku minta favor boleh? Apa dia? Aku perlukan duit lah. Tak banyak. Berapa kau perlukan? 500 je. 500 tak banyak? Untuk kau boleh lah. Kau buat apa nak duit kita banyak? Tak lah. Mak aku ni kat hospital. Jadi macam aku having a hard time lah nak bayar daripada bil semua. Sekejap. Mak kau kat hospital sekarang? Habis kau tak pergi melawat mak kau? Bro, aku nak cari masa pun susah bro. Kau tahu kan, kalau aku kat sini, aku tengah buat delivery. Okey. Nanti aku transfer kau. Boleh kau pin aku je. Kau ada nombor aku kan? Okey lah, kau dengan Wan solat isyak, jadi aku balik dulu lah. Aku tak nak kacau korang. Okey? Okey, jangan lupa pin aku. Okay, thanks Vi. Kita pun actually dah selalu juga penjaga dia duit. Kita rasa macam dia pun dah kesedapan saya minta kan. Tapi kita pun stop kasih bukan apa. Sebab bila dia minta duit tu, dia mula tak bayar balik lah. Jadi from there pun dia macam jarang datang office kita tau. Jadi kita pun ambil that chance kan untuk kata orang tu jauhkan diri daripada dia. Tapi aku masih ingat lah pasal satu hari tu kan, dia call Syafi. Aduh, si Uman pula kau ni. Hello? Abang, apa khabar? Okey. Khabar baik. Ada apa, Man? Abang, saya nak tanya. Saya datang office boleh? Aku rasa Nari tak boleh lah. Kita busy lah, Duk. Tak apalah abang, saya pun tak ganggu. Saya kat belakang je. Bukan. Kita tak dalam office. Oh, tapi saya dah kat luar ni bang. Sorry lah Aku rasa lain kali lah kita lipat. Okey lah. Kita jumpa lain kali lah. Okay, bye. Selamat. Fi. Okey tak? Okey, ni Lukman dekat luar. Lah, siapa pula jemput dia? Itulah dia nak datang sini nak lipat kat sini. Ni aku cakap tak boleh, tengah busy. Dia kata mati-mati nak lipat sini. Itu yang aku kata dengan dia. Kita tak dalam office, cepat-cepat untuk lampu tak boleh nampak. Nasib baik kau tipu dah. Kita ada banyak kerja nak buat. Deadline pun dah dekat. Kau kalau nak any help let me know Sama lah. Kalau kau perlu pertolongan, bilang aku je. Kau boleh habis on time tak? Boleh lah. Okay. Wan, I finish already now. Wah, dah habis? Laju ke? Kau okey tak ni tinggal seorang? Seorang. Okey je lah. Dah biasa pun seorang kat sini. Okay lah, if like that, I go off first Lukman, kau dah berapa lama kat sini? Dah 4 jam. Lukman, kau buat apa kat sini? Kata bukan kat office. Okay, listen. Aku minta maaf. Okay? Aku dengan Fizan, we are dealing with a big project. We got deadlines to meet. Okay? That's why kita need to focus inside the office. Tapi kenapa kena bohong? If I'm being honest with you, kadang-kadang bila kau ada ni, it's a distraction. Okay? Bukan apa. Kadang-kadang kau lipat, aku faham. Kau tak kacau kita. Kau duduk belakang, aku faham. Tapi kita sebagai orang rumah, kita rasa bersalah tak layan kau. That's why I feel like the best is for you not to come. Just for today. Okay? Memang betul, kadang-kadang kau ada ni, dia macam ganggu kerja kita. Ganggu? Itu ganggu?
Kau belum tahu ganggu yang betul. Okay. Man, macam ni. How about besok, I'll make it up to you. Okay? Besok after we shoot, kita habis pukul 6 petang, kita keluar makan sama-sama. Aku belanja. Okay? Besok? Ah, Besok aku dah start busy lah. itulah sah yang kita jumpa dia actually. Semasa saya semuka dengan dia tu, dia macam merajuk gitulah. Terus terang itu kali yang terakhir kita nampak budak ni. Fih, dapat ke belum? Dah kena gerak ni. Dah. Tripod dia? Ha? Tripod. Ada dua. Okey, dua. Boleh, mau tak sini. Wan. Ni apa ni? Tanah? Mungkin inilah kita punya troli kita. Kita pun bawa troli ni sana sini, mungkin duit tayam lekat ke apa. Kau pergi load up dulu lah dalam kereta. Dah. Boleh. Hui sapu jap. Kenapa pula dia ni semua ni? Banyak pula tu. Terus terang lepas saya dah sapu tanah tu, saya pergi shoot lah. Alhamdulillah semua okey kat shoot tu. So bila kita balik, itu yang start macam pelik sikit lah. Fi, Hmm. asal pasir ni? Pasir lagi? Bukan ke tadi Syafidah sapu? Tadi aku sapu kat sana punya. Ni tadi ada Tak tahu, tak perasan. Alamak. Kau bawa masuk troli dulu lah. Wan aluk dulu. Pasir. Apa ni? Sampai kat dalam pula masuk. Fifi, Wan boleh ingat lah. Kenapa? Mak actually ada kirim barang. Wan kena pergi tolong beli lah sebelum kedai tutup. Dia kau balik dulu lah. Barang semua dah unload. Ah. Jadi kalau apa-apa tertinggal apa, saya tolong bawa balik nanti. Okay. Besok kau datang balik kan? So datang lah. Kau berapa? Wan semua bangun maybe around 9:30, 10 dah sampai. Kau tolong sekejap boleh? Aku buang sampah sana. Boleh. See you tomorrow. Pergi selamat Bye. Orang. Orang ketuk pintu lah. Jap, coming. Jap, coming. Aduh. Ya ni. Dia ni nak apa? Dia ni sesat ke ni? Boleh saya bantu Nenek dengan apa-apa ke? Nenek tinggal sini. Ni
mungkin ni ini office saya. Ini bukan tempat tinggal. Mungkin Nenek salah alamat. Ada sesiapa yang saya boleh call untuk bantu Nenek nak balik ke, atau Nenek nak saya tolong hantar Nenek balik ke? Anak nenek ada pak dalam. Dia tinggal sini. Ada 2. Tu. Satu lelaki, satu perempuan. Nik, macam saya kata tadi, saya rasa mungkin Nik salah alamat. Tak ada orang tinggal sini, Nik. Ini office kita pakai untuk kerja je, Nik. Tak ada orang tinggal sini. Diorang ni ada nakal sikit. Terima kasihlah sudi buka pintu. Sama-sama, Nik. Sama-sama. Nenek nak ni tak? Nak air? Nak, saya boleh tolong packkan, Nik? Macam aduh. Siapa ni tadi Kesian pula aku tengok dia seorang macam tu. Ni klien pun satu. Malam-malam buta minta barang. Aduh, ya. Okey, so far terus terang gangguan dia more tu macam bunyi-bunyi. Tapi saya ingat kali pertama yang saya macam kata orang tu kena kacau lah kan. Satu hari ni bila klien call untuk buatkan adjustment malam-malam. Ui. Ni klien malam-malam minta barang. Macam aku tak boleh tidur tu. Changes, urgent. Wan, kau dah sampai Kau nampak email orang? You pass me the ni boleh? Footage yang kau edit semalam. Wan. Budak ni. Buat bodoh aku. Wan, kau okey tak? Perangai apa dia ni? Budak ni. Wan. Wan. Hello? Mana dia pergi? Wan? Wan? Pelik lah. Tadi aku nampak dia kan. Kau dari mana? Baru sampai. Asal? Aku nampak
kau turun bawah buat bodoh aku. Aku ada kerja kau ni. Apa Syed buat? Nampak klien email? Dia rasa kita buat kerja, nak submit malam ni juga, macam besok-besok tak ada. Cepat dia orang kecoh ni. Kita memang selalu kena kacau kat office ni, tapi selalu macam bunyi-bunyi je. Tapi there is one yang untuk saya ni memang saya tak boleh lupa lah. Hello. Sekejap tuan, sekejap. Fijan, client call. Video boleh siap on time tak? Tak, dah nak habis lah, tapi ada masa sikit lagi lah. Okay, sekejap. Hi. Yes. Yeah. Thank you for asking. Everything is good. Okay, saya nak kata video tu nak dekat siap, tapi kita masih tengah proses untuk buat technical. Ya. Sorry. Ya, bukan apalah. Sebab kita boleh kasi kan. Kita just make sure video yang awak ni berkualiti sangat. Okey, awak kasi saya masa lagi sikit je. Boleh? Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Wan, nasib si tuan. Macam Wan? Boleh habis on time Boleh. Okay. Like that, I continue my work back lah. Fi, orang rasa Wan balik lah. Kau nak balik ke? Syafiq pun balik lah, dekat rumah. Tak I think I just finish my work lah. Kalau gitu Wan balik boleh? Tak apa Wan, kau nak balik kau balik je. I settle the paperwork. Kita will continue yours. Okay. Okay. Wan balik dulu Okay. Terus terang bila saya nampak tu, dia memang menyerupai Syafiq lah. Tapi dia macam kelabu-kelabu gitu. Lepas saya nampak tu, saya cuba macam hint kat Syafiq lah, suruh dia balik sekali. Tapi dia kata dia masih nak stay sebab ada kerja nak buat. Since dia dah kata gitu, saya pun tak nak cakap apa-apa lah, tak nak takutkan dia kan. Jadi saya stay kat office tu, kirakan macam nak OT lah seseorang untuk habiskan paperwork. Tapi bila saya buat kerja gitu, saya ingat dalam beberapa pagi tu saya dah start penat. So saya rasa macam saya nak take a nap kejap kan. Itu yang saya kata orang tu tidur kat office lah sekejap. Okay, terus terang mimpi macam gini saya kena dah banyak kali. Ini bukan kali pertama. Memang kat rumah pun banyak lagi cerita yang saya tak dapat ceritakan yang berlaku di rumah. Mungkin silap saya sebab saya ambil mimpi-mimpi ni sebagai satu gangguan dan bukan satu pentujukan. Mungkin kalau saya ambil tindakan yang siang sikit, mungkin benda tak macam inilah. Memang betul lah kita selalu kena macam-macam gangguan. Tapi ada satu cerita ni, memang betul-betulnya seram sampai aku dah start tu rasa marah. Apa tu? Ada orang
Syafi, kau kat mana? Fi, kau datang office cepat boleh? Urgent lah. Rosi pun dah penat lah. Kat rumah kena kacau, kat office kena kacau. Kau dah baru start kan? Kau datang office. Saya dah kena gitu Saya terus tak buang masa. Saya call Ustaz, saya call Syafi, suruh datang ke office. Saya pun tak nak masuk balik lah, saya dah tak larat nak masuk. Bila Syafi datang tu, dia pun ceritakan yang dia pun kena ganggu kat office, kat rumah. Seakan lah dengan apa saya kena. Tapi kita tak boleh ceritakan lah peristiwa ni semua. Korang tahu tak actually kat office kita ni, kita ada CCTV. Jadi kita ada banyak jugalah footage benda-benda yang pelik yang berlaku. Korang nak tengok? Okay, kita tunjuk sikit. Kalau korang nak, actually ada banyak lagi footage macam gini. Mungkin episod ni dah panjang sangat. Kita mungkin push that footage to the next episode. Okay, jadi saksikanlah. Memang betul, some of the scene yang korang nampak tu, kita memang ada exaggerate sikit. Because apa yang betul-betul berlaku, some of it kita tak boleh replicate. And terus terang, some of the things yang betul-betul berlaku kat kita is a lot more wild lah. Dan juga banyak gangguan yang berlaku pada kita kat rumah, bukan kat dalam office pun, which kita tak rasa comfortable to share lah because it's personal lah. Kepada semua yang menonton, kalau daripada pihak kami yang ada buat salah atau menyakitkan hati korang, kami nak minta maaf. Kalau ada apa-apa masalah, Syafi harap kita dapatlah kata orang tu berbual dengan baik. Boleh beritahu kami sebab ialah kita pun manusia. Dan bila kita buat cerita hantu ni, bukan apa, ini adalah satu cara kita mencari rezeki. Dan tolonglah doakan kami semua, ya. Sama juga kita pun akan doakan korang semua, insya-Allah.